Okey, boleh kita teruskan untuk nombor 33. Afiq, 33 awak start di mana? Yang dekat buat tu yang CD tu lah. CD, okey, CD, okey. So di sini juga melibatkan suku elips, betul? Dia punya paksi major 140 dan juga paksi minor dia adalah 70. Okey ya, Aulia boleh ya kita terus dengan nombor 33? Boleh nak? Okay. First of all, dia akan lukis, of course lah, dia akan bermula dengan ellipse. Okay, ellipse. Nampak ni? Okay. Ellipse awak memang kena mahir. Kalau ada masalah bagi tahu sebab ellipse ni markah dia sekitar 4 hingga ke 4,5 lah. Okay. Okay, bila awak dah dapat G, okay, apa kita nak buat? Kita akan lukis bulatan J35. Okay, so tengok dia lengkapkan J35. Aulia boleh cikgu proceed ke? Boleh ke? Ya, cikgu. Boleh nak? Ellipse awak tak ada masalah ke? Boleh ya? Boleh proceed? Boleh. Okay, good. Okay, kita dah lengkapkan J35. Sekarang kita nak bergerak. Kita tak boleh turun bawah Kita tak boleh pergi ke JX. Kita kena ikut dia punya turutan lah. Okay. Yang mana info cukup, kita akan proceed. Okay, so di sini apa yang kita boleh proceed adalah J25. Di mana J25 ni jarak mengikut paksi X dia adalah 70. Okay, 70 Dan dia 70 dengan 25 awak kena alert lah. Paksi Y dia adalah 25. Okay. Okay, yang itu berjarak 70 dia tandakan dan dia naik sebanyak 25. Itu merupakan pusat bagi J25 dan dia dah boleh lukis satu circle di sini dalam garisan binaan. Okay, setakat ni boleh? Boleh follow? Hopefully okay Okay, untuk pengetahuan awak lah. Biasanya dalam soalan-soalan SPM, bila masuk je tajuk tangent, okay, you tahulah tangent ni adalah hasil gabungan antara ellipse, parabola atau slash parabola, okay, dan juga yang you dah belajar lah Chico dan juga Tito, ada gabungan di sana, okay. So di sini kebiasaannya bulatan biasanya akan ada 3 biji bulatan lah, di mana 3 biji bulatan ni setiap satu tu kalau dia tak bagi dekat kita kedudukan pusat, maka setiap satu bulatan yang kita lukis di mana pusat yang kita tandakan tu adalah accurate mengikut ukuran, maka pusat sahaja dia dapat setengah markah, bulatan dengan radius yang accurate juga akan diberi setengah. Okay, so bila melibatkan 3 biji bulatan, you akan dapat 3 markah dah di sana. Okay, so benda-benda ni you kena alert lah. Jangan salah kedudukan. Okay, next kita akan proceed dengan okay, dia terus nak bina di sini pusat, antara pusat ni pergi ke sini. Nampak Alright, sebab dia dah nampak dia nak binakan titik A di sana. So dia divide by 2, bisector nah. Untuk dapatkan pusat supaya dia boleh lukis semicircle. Boleh ke? Boleh. Boleh Okey, langkah seterusnya adalah cuba tengok apa yang dia buat. Okey, sebelum tu apa yang dia sedang lukis di sini adalah dia sedang lukis apa? Dia nak lukis apa sebenarnya? AB tu adalah apa? Cuba tengok balik pada rajah 12. Tangent. Okey, garisan tangent. Okey, garisan tangent formula dia ada 2. Betul? Satu tangent in dan satu lagi adalah tangent out. Apa yang berlaku pada AB adalah apa? Tangent in. Sebab dia berlaku secara bersilang. Kalau dia tangent in, radius dia kita nak buat apa?
kita nak buat apa dengan radius? Tangent in, formula dia adalah? Tolak. Hey, seorang cakap tambah, seorang cakap tolak ni, yang mana satu? Tolak. Tangent in, cepat. Tangent in. Boleh tak awak tunjukkan model? Apa yang kita nak guna? Awak boleh share screen? Buka you punya kamera. Buka kamera je. Anyone? Cikgu nak tengok. Tadi yang seorang cakap in, seorang yang cakap out tu. Amal boleh tunjuk tak? Adakah model dengan awak kan? Okey. Pandai. Okey. Aulia, mana you punya? Tak tunjuk muka pun tak apa. Tunjuk you punya model. Tapi Amar, awak tunjuk tu adalah apa? Tangent out. Cuba tunjuk dekat cikgu model tu sekali lagi. Betulkah yang itu? Dia pun dah confused. Cikgu. Saya punya tak tahu dia dah. Apa dia? Saya punya tak tahu dia dah. Cikgu hilang. Tak boleh tunjuk ke? Tak, benda tu. Okey Ahmad, tadi kita cerita tentang tangent kan? Model yang awak tunjuk tu adalah circle in, circle out. Silap. Silap tu. Mana satu? Dia yang benang silang tu. Benang silang. Ni tunjuk lama sikit cikgu nak explain Okey, Aulia boleh tengok sini lah. Okey. Rajah ni adalah rajah yang jarak dia dekat sikit kan. Kalau you bagi dia jauh sikit, kita akan nampak dia bersilang macam ni. Macam Ultraman tu kan. Okay, tempat persilangan dekat betul-betul dekat situ. Sekejap cikgu masukkan dulu. Shimah Nur ni siapa? Okay, yang bersilang macam tu. Okay, bersilang kalau you perhatikan kat tengah tu dia adalah tanda tambah. Boleh faham tak? Di sini. Okay, antara persilangan yang rajah yang Afiq tunjuk sekarang tu, yang itu adalah persilangan, so dia macam ni. Nampak tak jari cikgu? Nampak. Bila bersilang macam tu, kita dah tahu dah formula dia adalah tambah. Sebab kita refer pada silang. Tempat silang tu kan merujuk macam tambah. Betul Ni. Nampak? Betul. Okay, so radius dia kita kena tambah. Okay, kita akan proceed So tadi kita dah tahu formula dia adalah AB tu adalah garis lurus. Sebab dia dah mention AB ialah garisan tangent. Garisan. Okay. So of course dia adalah straight line. Okay. So formula tadi ABM-nya Afiq dah tunjukkan. Okay. Kita pun dah tahu dah formula apa yang kita nak guna, nak tambah ke nak tolak. So dia akan ambil J35, dia tambahkan dengan J25. So dia akan dapat lengkuk yang inilah. Nampak ni. 35 tambah dengan 25. So kita akan dapat J60. Okey, petua dia adalah sentiasa pergi pada pusat bulatan yang besar. J35 dengan J25, of course kita akan pilih pusat yang jejari dia lebih besar. Okey So that's why kita akan lukis dia lengkuk di sini. Okey. Boleh ke setakat ni? Boleh nak? Boleh? Boleh. Okay, very good. And then kita pun akan lukis garisan ni lah. Okay, garisan apa ni namanya? Apa nama garisan ni? Normal. Yes, very good. Okay, garisan ni adalah garisan normal. Kalau kita tak lukis garisan normal, macam mana kita nak determine titik tangent A? Itu sebab utama kenapa garisan normal ni adalah wajib. Kalau kita tak lukis, maka titik tangent A kita tak boleh determine dia. Jadi kita nak lukis AB tak tahulah dia punya starting kat mana, dia nak ending di mana. Faham Itu adalah sebab paling utama. Lepas kita buat garisan normal yang menghala ke atas tu, hala ke atas lah kan, kita nak buat apa yang seterusnya? Langkah seterusnya adalah nak mencari titik B, betul? Titik tangent B. So, apa kita nak buat? Apa nak buat?
Hurry up. Apa kita nak buat? Aulia? Formula 4 tips tu. Formula 4. 4 apa tu? Formula apa tu? Afiq? Kita dah set garisan normal. Kita nak buat apa? Garisan normal biasa dia akan ada pairing. Betul? Betul. Mana satu lagi? Mana satu lagi? Baru ada satu. Mesti ada selari. Satu lagi, pairing dia di mana? You kena fikir benda ni. Dia tak boleh cikgu tunjuk je semua, nanti awak tak berfikir. Jadi awak tak tahu macam mana. Sebab tangent ni dia sebenarnya kalau you dah menjiwai, dah faham, dia tak susah. Tapi kalau awak lost, memang akan jadi susah dekat awak. Markah 15 adalah antara markah yang paling besar lah untuk bahagian B. Okay. 4 soalan B markah dia agak besar lah, 15. Okay. Pairing satu lagi berlaku di mana? Can anyone explain? Azrin? Bawah. Okay, dia start di mana? Cuba cerita, pusat di mana? Bawah mana? Dia menghala ke bawah tapi dia akan bermula di mana? Okay. Garisan daripada titik O, nampak ni? Garisan cikgu lukis ni. Kejap lah. Kita buat garisan ni. Tebalkan sikit bagi awak nampak. Tapi garisan binaan cikgu just nak tunjuk je. Daripada pusat O, dia hala ke sini. Nampak? Dia bersilang dengan J60 tadi. Selepas kita buat tambah tadi tu. Boleh nampak garisan warna hijau? Nampak tak? Boleh. Lepas tu kita nak selarikan dia. Selarikan dia biasa awak akan keluarkan jangka lukis. Jangka lukis pula. Dah set square. Ni set square. Nampak ni? Okey. Satu lagi awak akan letakkan di sebelah bawah dia. Okey, ni Okey, letak gitu macam gitu. Panjangkan sikit. Alright. Ya ilaha illallah. Tertekan je hilang Sekejap Okey, lebih kurang macam ni lah Awak pun kena guna 2 set square. Lebih kurang macam tu And then, apa awak nak buat? Awak akan, yang mana satu yang akan jadi landasan kereta api? Which one? Set square atas ke bawah? Wow. Landasan bawah. Landasan tak bergerak lah. Yang bergerak adalah kereta api. Jadi set square yang atas akan bergerak. Dia akan bergerak gini Okey, di atas landasan dia akan gerak. Sampailah ke pusat bulatan di sini. Nampak tak? Boleh? Lepas tu kita pun lukis hala ke bawah. Nampak? Arrow cikgu hala ke bawah. Cikgu simpan ni. Nampak? Dua-dua ni dah jadi garisan selari. Faham? Faham. Okey, at the end kita akan lukis garisan objek lah. Cikgu ambil warna biru lah. Tadi titik tangent A di sini. Nampak tu? Ni kita akan pergi ke situ. Nampak? So ini adalah titik, adalah garisan tangent AB. Yang ini adalah titik tangent B. Faham? Bila tangent in, okay, dia akan bersilang macam ni. Okay? Of course dia punya garisan normal satu akan hala ke atas. Contoh satu lagi akan just opposite lah. Dia akan menghala ke bawah, upside down. Okay? That's why you boleh kesan ataupun you boleh determine titik A dan titik tangent B.
Okey, ada soalan tak untuk tentukan titik tangent A dan B? Garisan normal yang hijau ni of course dia adalah sangat-sangat apa? Cikgu dah tunjuk dah hari tu, sangat-sangat apa? Apa dia? Dua garisan hijau ni. Boleh ke awak tak lukis dia? Wajib. Wah. Betul ke? Betul ke hijau macam tu? Okay. Okay, dia dah. Betul tak tu? Salah kan? Tak ada alif kan? Ada alif kan? Ada. Bubuh alif. Gitu. Okay, so wajib kena ingat. Garisan hijau adalah garisan normal. Wajib dilukis sebab kita kena tentukan titik tangent A dan B. Tak ada garisan hijau, awak lukislah garisan tangent. Tapi kita takkan bagi markah dekat awak. Sebab limitation of tangent A dan B, awak tak tunjukkan. Faham yang tu So kita keluar sekejap lah. Kita sambung balik di sini. Okey. Okey tu cikgu ulang. Okey, so AB dah dapat. Okey, langkah seterusnya apa kita nak buat? Kalau you nak hitamkan garisan ataupun you nak hitamkan lengkuk J35, dah boleh lah. Sebab kita dah ada limitation A di sini. Okay, so kita dah boleh hitamkan dia macam tu. Boleh nampak? Jangan salah hitamkan. Jangan buat sebelah atas pula. Perhatikan rajah dalam soalan. Baik-baik di situ. Okey, yang seterusnya apa nak buat? Bina bulatan J35. Very good. Bina bulatan J35 dengan lengkap. Okey, dalam garisan binaan. Mengikut koordinat lah. Okey, kalau kita perhatikan dia drop ke bawah sebanyak Pak CY 75. Tapi dia berada segaris dengan pusat J25. Am I right? Betul So kita akan proceed. Azrin boleh ke? Boleh. Model depan awak You kena hands on. Nanti bila habis, okey, bila habis kelas, tolong snap masuk dalam Telegram masing-masing. Setiap orang, you masukkan dalam group lah untuk jawapan yang you dah buat hari inilah. Bersama-sama kita hands on. Okey, kita akan buat J35 macam tu. Okey, setakat ni boleh follow lagi tak? Boleh. Boleh, very good. Okay, so next step apa nak buat? Apa kita boleh buat sebenar-benarnya? Kita sekarang nak lukis apa? Tu persoalan dia adalah kita nak lukis apa lepas ini? Apa yang kita boleh lukis? Bolehkah kita? Okay, kita boleh lukis CD. Okay, so formula CD. Formula CD apa dia? Siapa yang ingat? Azrin, formula CD. Azrin ada model ada model ke di depan Azrin? Ada tapi saya dah terlepas banyak untuk soalan 3-3 tu. Terlepas banyak tu maksud? Kan saya baru masuk so saya tak buat lagi yang tu. No. Kan kita dah belajar basic model kita tu. Oh, model. Model ada cikgu nak pergi sekejap dekat awak lah. CD awak, ingat balik CD kita, adakah dia Ciko atau dia adalah Tito? Itu persoalan dia. Yang mana satu? Which one? Kita tengok balik. Yang mana satu? Masih confused. Which one? Kita akan yang mana satu? Circle. Okey. Yang awak sedang circle out. Okey, yang awak sedang tunjuk di sini adalah apa?
Circle. Circle out. Awak pening pergi Cameron. Circle out tu. Betul tak Afiq? Afiq tolong Afiq. Ya. Betul tak yang Azrin tunjukkan? Dia kata yang ini adalah circle, apa tadi? Circle? Circle out. Circle out. Betul tak Afiq? Soalan dia, betulkah itu circle out? Salah. Salah. Aulia, betul ke salah? Salah. Salah. So Azrin? Ya. Yang tu apa dia? Circle in. Circle in pula. Afiq, betul Afiq? Yang ni tangent. Lambatnya. Yang ni circle. Mana circle? Mana circle? Keluarkan, letak circle di situ. Okey. Proses yang berlaku untuk CD awak. Okey. Adakah dia gabungan? Of course dia akan ada 3 bulatan. Am I right? Yang kuning awak tu adalah main dia. Main circle. Okey. Dan orange yang 2 lagi tu adalah di antara yang kuning di situ. Okey, apa yang berlaku untuk bulatan ataupun lengkuk CD tadi tu? Okey, masing-masing punya bulatan. Nampak tak? Okey, yang mana satu? Adakah dia dua-dua yang berlaku di situ adalah circle out ataupun dua-dua adalah circle in atau salah satu adalah circle in dan satu lagi adalah circle out? Which one is the correct one? Salah satu tu. Azrin. Ya. Yang mana satu? Circle out dengan circle in ada. Okey, tunjukkan model awak macam mana berlaku proses in dan out. Ni Yes, very good. Okey. Boleh faham setakat ni? Boleh? Ya. Jangan ni lagi. Faham tak? Faham. Faham. Dan tahu proses dia berlaku macam mana? Of course kalau dia ada lengkuk, dia bukan model yang awak tunjuk tadi. Iaitu garis lurus. Bila sebut garis lurus, dia adalah garisan tangent. Yang ini tak ada garisan tangent. Tapi dia ada lengkuk. Faham? Okey. Yang kita nak lukis sekarang adalah lengkuk bulatan yang berwarna kuning mengikut model awak. Faham Okay, very good. Azrin, you boleh off lah. Kita nak teruskan. Kita akan teruskan. Okay, so tadi kita dah tahu dah yang mana satu in, yang mana satu out. Okay, Azrin, back to these questions. Okay. Lengkuk yang kita nak lukis adalah J90, which is refer pada you punya model yang berwarna kuning lah. Betul Okay, sekarang ni antara J25 dan J90, apakah yang berlaku di situ? Formula apa yang kita boleh apply di sini? Adakah ia circle in atau ia adalah circle out? Which one? 25 dengan 90. 25 90. 90. Yes. Ni yang di sini ni 25 dengan 90. Apa yang berlaku? Dia circle in ke dia circle out? Oh, kena mahir yang ni. Sebab tu cikgu sentiasa nak awak ada model di sebelah awak. Circle in ke circle out? Azrin? Ya. Circle. Circle? Circle apa? Circle out.
Macam ragu-ragu lagi Okay, kalau circle out apa formula dia? Circle out. Cepat. Tambah. Yes, tambah. Okay, so J90 tambah dengan J25 berpusatkan di J25, awak akan lukis lengkuk. Okay, and then apa yang berlaku antara J90 dan J35? Azrin? Ya. Apa yang berlaku? Ya, tadi awak kata circle out, sekarang? Formula apa? Kan tadi awak cakap satu circle in, satu circle out. Sekarang J90 dengan J35, apa yang berlaku? Circle in. Circle in, formula dia kena? Tolak. Kena tolak. Jadi tahu nak buat macam mana? Sorry. Tahu. Okay, good. So kita pun dapatlah ni J90 tambah dengan J25 dan satu lagi J90 tolak J35. Lepas ni apa nak buat? Apa nak buat? Garis. Garis apa? Dia ada nama? Garisan normal. Yes, very good. Garisan normal. Masing-masing menuju ke pusat dua bulatan tu lah. Okay, bila awak sambung, dia akan dapat titik tangent C. Nampak? Kalau tak ada garisan normal, maka C awak tak boleh nak cari. You buatlah lengkuk macam mana pun. You tak tanda C, maka lengkuk awak kita tak akan bagi markah. Okay, boleh faham? That's why cikgu cakap wajib. Okay, and then this one. Okay, so dapatlah D di situ. Kita pun dah boleh lukis lengkuk CD. Okay, Afiq. Menjawab soalan? Ya. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, very good. Dan awak highlightkan lah. Ini sebagai jawapan awak. Mengikut exactly dalam rajah 12. Okay, boleh ke? Okay, yang seterusnya apa yang kita boleh jalankan di sini? Kita nak proceed dengan apa pula? Ada sesiapa boleh jawab? Apa kita nak langkah seterusnya apa nak buat? Apa yang kita nampak di situ? Apa lagi nilai yang kita belum ambil? Kita belum sukat. Kita belum ukur lagi kat mana? Afiq, jumpa tak? Apa itu? Apa langkah seterusnya yang kita boleh proceed? Tengok berdekatan dengan JX dia ada tunjukkan apa? E10. Yes, dia tunjukkan ketinggian. Okey, 10 di sini daripada garisan penengah horizontal line awak. Nampak Dia bagi suruh awak up sebanyak 10. So tengok betul-betul Azrin, Aulia. Okey, ni ditandakan, dia straight lukis di sini. Maka titik tu dah jadi titik tangent E. Nampak tak? Boleh? Boleh dapat di sini? Boleh ke? Boleh. Okay, very good. Okay, kita dah boleh highlightkan. Oh, sorry. Dia tunjukkan ini pula. Okay, di sini kita nak pergi langkah seterusnya adalah kita. Okay, kita dah sampai sini tadi ya. Okay, cikgu highlight di sini. Boleh? Kita sekarang nak lukis JX. Betul tak? Tengok betul-betul. Boleh cikgu turun sikit. Okay, macam gitu. Semua boleh nampak? Okay, siapa yang belum dapat titik E? Boleh bagi tahu. Siapa yang belum lagi cari titik E ataupun dia lost? Macam mana cara nak dapatkan E? Saya? Aulia tak boleh Tak boleh. Okay, tengok sini. Azrin boleh? Boleh. Boleh Cikgu just buat garisan garisan ni lah. Saya awak keliru kan. Okay.
Garisan, Cikgu, ya. yang J90 tambah J25 tu saya tak dapat. Maksud? Tak dapat? Apa maksud you? Dia punya garis tu, pusat. Pusat. Ni kat bawah ni? Haa. Sini? Haa. Apa yang you tak dapat? Kan J90 tambah J20 115 kan? Ya. So dia punya CM 15. Mana pula 15? 11.5 lah. Oh. 115 kan? Ya. Oh, 115 takkanlah 15 pula. Ni. 115 unit dalam mm. So kalau you kata cm, of course dia akan 11.5 lah titik kat situ. Bukan 15. Memanglah tak dapat kalau salah. So boleh ke settle? Boleh. Alright. Okay, back to this one. Kita nak buat, okay. Tak dapat ke yang E tu? Dapat dah. Afiq dapat. Aulia dapat? Dapat. Azrin? Ya. Dapat 5 titik E? Ya. Okay, kalau dapat cikgu tak tunjuk lah. Okay, so you sukat daripada sini ambil jarak 15. Draw one horizontal line sampai dia bersilang dengan bulatan. Okay, dah sampai bulatan, ini adalah titik E. Kita dah dapat kesan. Okay, kita nak lukis lengkuk di sini. Boleh So kita nak dapatkan pusat lah. Okay, ingat bila ada dua titik, kita juga boleh apply kaedah bisector. Apa yang kita maksudkan dengan bisector adalah, tengok betul-betul kita akan ambil, cikgu guna warna hijau. Daripada titik E, sambungkan dia ke titik F. Macam ni. Boleh? Dapat? Boleh. Okay, next kita akan ambil jangka lukis. Kita guna warna hijau. Okay, kita nak buat apa? Kita akan bisector garisan hijau di sini. Nampak ni? Cikgu akan bisector, bahagi dua. Okay. Okay, sini satu. Alright, macam itu. Tak tepi dulu sekejap. Okay, dan kita akan ambil garisan. Ni, titik persilangan ni sambung ke sini lah. Actually kita panjangkan garisan tersebut. Macam tu pun tak apa. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh nak? Panjangkan aja. Boleh? Cikgu panjangkan je. Boleh ke? Ada siapa yang tak dapat? Boleh. Boleh nak? Okey, langkah yang seterusnya ialah, okey, tengok betul-betul. Sekejap, cikgu tak ni tepi sikit. Alright. Tengok betul-betul kita dah ada garisan yang warna hijau. Okey. Sekarang kita nak cari titik persilangan. Ataupun persilangan itu akan merupakan pusat bagi lengkuk JX. Okey. So kita kena cari satu garisan normal. Faham? Faham tak maksud cikgu? Garisan hijau pembahagi dua kita dah lukis yang cikgu panjangkan tu. Okey, sekarang kita nak cari satu lagi garisan supaya garisan tersebut akan kena pada garisan hijau yang cikgu bahagi dua. Dan garisan yang kita nak lukis tu of course dia akan merupakan garisan normal. Okey, garisan normal. Cikgu tukar colour. Warna kuning boleh nampak tak? Boleh lah Okey, garisan normal, tengok betul-betul, dia akan bermula daripada pusat bulatan yang ini, pusat bulatan J35 kita ni, dia akan melalui titik tangent E. Nampak ni?
cikgu lalu melalui titik tangent E dan cikgu panjangkan. Ada siapa yang tak boleh ikut? Atau kejap, cikgu ulang. Besarkan sikit lah. Okey. Daripada pusat, cikgu ulang balik. Melalui titik E. Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Kita akan panjangkan garisan normal. Yang kuning ni adalah garisan normal. Okey. Daripada pusat bulatan, dia melalui titik tangent dan dia akan bersilang dengan garisan hijau yang kita bisector. So dah siap. Okey, apa yang awak nampak? Persilangan. Yes, persilangan antara garisan hijau pembahagi dua dan garisan normal yang berwarna kuning. Dia akan bersilang di sini. Dia akan bersilang di sini. Ni, nampak ni? Nampak tak? Ada yang tak nampak ke? Garisan kuning dengan hijau bersilang di sini. Okay, so kita nak buat apa dengan garisan tu? Of course lah, iaitu merupakan pusat bagi lengkuk JX kita. Okay, so kita pun ambil lah ukuran JX ni adalah jejari yang kita tak ketahui. Boleh faham? Jadi kita terpaksa pergi cari radius dia di sinilah. Nampak cikgu cari radius dia. Kita tak tahu dia punya berapa ukuran dia. Kita yang kena carilah. Okay. Okay, sini pun kita dah boleh cari. Alright, sekejap. Garisan kita tebalkan sebab garisan objek warna biru. Okay, kita test dulu dia masuk tak. Okay, kalau dia masuk, ini adalah kita punya lengkuk JX. Sekejap. Tebalkan sikit. Alright. Okay, ini adalah lengkuk JX kita. Ada yang tak nampak ke? Boleh follow tak? Boleh. Boleh nah, so dapat Yang lain okey ke? Nazrin, Aulia? Okey tak? Okay. Okay, very good. Soalan ni penting sangat-sangat. Okay, so kita highlightkan mengikut soalan dalam Rajah 12. So kita dah siap. Markah berapa keseluruhan? 15. 15 markah. Okay, sangat besar lah. Dan ini adalah kaedah. Awak tak boleh buat kaedah magic. Okay, you kena follow exactly dia punya formula step by step. One by one. Setiap kali kita lepas buat satu step, dia ada perkaitan antara langkah yang seterusnya. Awak tak boleh lukis, lepas tu awak tinggal tanpa guna. Okay, bila you lukis, you kena tahu kenapa saya lukis garisan ini. Kita nak buat apa dengan garisan yang kita lukis. Adalah dia punya jalan yang seterusnya kena merujuk kepada jalan yang sebelum. Boleh faham? Dia ada berkait antara satu sama lain. Okay, boleh dah? Yang ini boleh Tak ada masalah? Okay. So kita terus. Okay. Bisector. Okay, itu dah siap.